Pukul 8.30, 8.30 dah datang. Balik 5 suku. Tuan-tuan balik 5 suku tuan-tuan. Tu ada anak nak kena ambil kat sekolah. Tuan-tuan janganlah dah dengar ceramah integriti, esok isyak baru balik. Ni apa sebab saya nak bagi nilai kerja saya 35. Tuan-tuan ada orang kerja lama pun tapi tak function pun. So 5 suku balik tuan-tuan. Kita ada banyak lagi siri-siri Korea dekat Netflix belum khatam lagi. Untuk kakak-kakak dan puan-puan. Dan abang-abang, abang lupa ke bang? Kita ada banyak juzuk-juzuk dalam Quran yang kita belum habis lagi. Balik. Tolong balik. Sebab live kita ada keluarga, ada anak-anak, bahkan kita ada personal life kita yang kita kena teruskan. Okey tuan-tuan, contohlah tuan-tuan, bagi lebih-lebih pun sama je gaji. Betul, saya setuju, gaji takkan lebih. Dia takkan macam masuk 15,000, jadi masuk lagi 10,000, dia tetap 15,000 dekat bank account Maybank to you tu. Cuma Tuhan akan bayar 10,000 lebih ni dengan pelbagai cara. Dan kadang Tuhan bagi sesuatu yang duit tak boleh beli. Tuan-tuan betul, banyak benda dalam hidup kita ni perlukan duit. Tapi ada banyak juga benda yang duit tak ada nak beli. Kata Syekh Mutawalli Al-Sya'rawi, martabat rezeki paling rendah adalah duit. So kalau kita dapat hari ni gaji atas titik peluh kita, itu adalah rezeki. Dan rezeki itu dalam kategori martabat paling rendah.